5 benda yang korang kena tahu sebelum korang beli monoshock baru. Let's go! Yang pertama adalah panjang dan saiz monoshock. Untuk pengetahuan korang, kalau korang beli monoshock yang terlampau panjang, dia boleh menyebabkan swing arm korang rosak. Manakala kalau monoshock pendek akan menyebabkan motor korang kelihatan lebih rendah dan terlampau lowot lah. Yang kedua, pilih mengikut berat badan dan kegunaan. Okey, anda kata berat badan common berat macam saya, better ambil yang heavy duty yang boleh adjust preload. Okey, dekat situ korang boleh adjust lah ikut kesesuaian berat badan. Yang ketiga adalah jenis adjustment. Okey, kalau korang nak labur sesuatu monoshock yang mahal, better korang beli yang boleh adjust rebound dan compression. Okey, dekat situ korang boleh dapatkan setting yang sesuai untuk kesedapan ketika menunggang. Yang keempat adalah branding. Okey, korang pilihlah brand-brand yang diyakini, contohnya seperti Umar Racing, YSS, KYB, Ohlin dan sebagainya lah, dan ikutlah poket masing-masing. Okey, lepas ni korang tak payah pening dah, ikut je 5 benda yang saya beritahu ni, InsyaAllah korang akan dapat setup yang sesuai untuk monoshock. So, jangan lupa like, comment dan share. Jumpa lagi pada next video. Ciao.